kuat ni guys. Ini vacuum daripada Gabo. Design dia memang dapat slim, nampak lawa. Harga murah tapi dia punya design nampak mahal. Dia punya power pun memang mahal. Kalau korang nak vacuum dalam kereta, tak nak serabut dengan batan ni, korang boleh cabut, just tekan butang ni. So untuk dalam kereta biasanya orang pakai jenis macam ni je lah. Tapi kalau jenis nak vacuum dekat celah-celah, korang boleh pakai yang ni. Wire yang dia bagi pun panjang guys. Amat mudah nak pakai vacuum ni. Tak perlu dah pakai yang jenis macam ada tong tu sekali, menyusahkan. Kita kena tendang lah. Bila sudah vacuum rumah, korang hanya cuci filter yang ni sahaja. Korang just cabut macam ni je. Korang just cuci je ni je. So sampah-sampah akan terbiak dekat sini sahaja. Bila sudah siap, korang just gulung wire dekat sini. Lepas tu korang boleh sandar tinggal sahaja. Dia tidak akan jatuh. So kalau korang berminat untuk dapatkan vacuum ni, vacuum yang kuat ni, harga murah tapi kualiti mahal, korang boleh tekan Bitcoin ni sekarang. Gabo tengah baik hati tu, harga tengah promo, tekan Bitcoin ni sekarang.